Dekat timbul depan tu. Oi, bahan lalu. Alhamdulillah ikan dia. Strike pulak dah. Baru cakap. Macam lagi kasut je. Oh tau, strike tau. Ha, tu dia ada. Strike dah. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi belaka. Okey, hari ni Pak Mu nak tera casting dekat Patah Tok Jembar. Kita main set ajing lah hari ni, main set ajing. Lepas tu kalau kata ada rezeki mungkin strike ikan kapur ke, selor ke, gitulah target dia main ajing dekat Patah Tok Jembar ni. Kalau ada rezeki lebih insya-Allah kot strike ebek ke. Okey, very Samu. Oh, letih pula naik batu ni. Okey, siapa dah subscribe lagi channel Pak Mu, just subscribe dah. Okeylah, assalamualaikum, jom kita cari strike. Ikan apa makan? Ikan ada lah. Siapa kata tak ada ikan? Oh, ikan ada. Alhamdulillah jumpa juga ikan. Tempat biasa Pak Umar tu tak ada. Mari sini baru ada. Okey. Linok jihik 0.5 juga. Ada ikan. Rot sedap main ajing berapa LB? Satu naik LB dan ke bawah. Oh, sedap. Ikan apa ni? Boleh tahan tarik. Tak nampak ikan apa. Air kucur sikit. Rod ni nak kaki. Oh, ikan kapur. Alhamdulillah ikan kapur ada. Alhamdulillah. Yes, ikan kapur ada. Oh, ikan kapur. Patut tempat Pak Mu biasa main tu tak ada. Dia mari lari sini. Dia mari main sini pula rupanya. Okeylah, ikan kapur yang pertama. Kita cari lagi kan. Okey, alhamdulillah rezeki. Dok kumpau hari ni. Dia kena Pak Mu. Alhamdulillah dia masih kena. Pakai jihik 0.5. Jihik 0.5 gram. SP baby worm warna macam biasa gold glitter. Tu dia gold glitter. Barang apa tu gold glitter Acu tu SP ni tapi dia makan lagi. Okeylah, kita simpan dulu ikan ni. Lepas tu Pak Mu nak balik dah. Dah balik lagi. Ikan ada ni dah balik lagi. Dah balik lagi. Kita cari je. Simpan apa-apa ni tak mau makan apa-apa. Oh, patut ikan kapur tak ada bawah tu. Dia nak main alik atas ni pula. Okey, Pak Mu tahu dah lah taktik dia. Ikan ni kalau Pak Mu banyak bawah tu, kalau dia senyap tu, mana dia lagi main-main. Oh ni sat boleh. Oh ni fighter. Ikan ni fighter kuat Syahmi, Patah Tok Jembar Syahmi. Patah Tok Jembar. Okey, naik dah. Iya, itu dia ikan yang kedua. Sangat pantas ya kamu makannya. Sangat pantas. Tu dia. SP baby worm lagi. Warna gold glitter. Acu dah. Acu pang. Siapa tak ada lagi bekas ikan boleh beli bekas ikan ni. Elang sekian boleh beli bekas ikan ni. Sangat senang nak isi ikan lah. Sangat senang. Okey, ikan yang kedua boleh dah. Cari ikan yang ketiga pula. Apa tu bang? Tali fluorocarbon. Tali daiwa fluorocarbon. Ada kapu. Tengah pujuk kapu jap. Besar juga kapu ada depan ni. Dia duduk bawah batu. Mari kita tengah sekali pujuk kapu. Nak makan ke tak makan biarlah kita cuba dulu. Tapi kalau masuk celah batu ada ikan timbul jap. Dekat timbul depan tu. Oh, bahan lalu. Alhamdulillah ikan dia. Boleh tahan saya. Nampak dia timbul, Pak Mu lepo bahan lalu. Tak tahu ikan apa. Kapur ke repoh? Ikan apa ni? Nampak je timbul, lepo situ bahan lalu. Ikan tengah cari makan kot. Wish. Tak nampak ikan. Mana ikan? Ikan apa ni? Betul lah, kalau dia timbuk depan tu pula. Ramai lah ikan ni. Kita buat naik derah nak cari, nak petik lagi. Dia timbuk depan tu pula. Racok ni. Mana dia timbuk mana lagi? Kita buat naik dulu. Ikan kapur lagi. Alhamdulillah, ikan sedap ni. Siapa tak pernah makan kena cuba makan ikan ni, sedap. Alhamdulillah, strike lagi. Menggunakan SP baby worm lagi. Tu saya muka tak ada SP lain ke? Tali tak ada dalam beg kuning.
Sebab tali ni tali dari Jepun ni. Okey, ni dia. Strike ikan kapur yang ketiga. Okey, jom cari lagi. Siapa yang belum follow Pak Mu, just follow Pak Mu dah. You know SP baru, toko SP baru bahan lalu. Sekejap kita tunggu tengok dia timbul mana. Ikan ni dia suka timbul kot sebenarnya. Kalau tanya dia timbul, lepo je. Lepo je. Lepo tempat sama sekali. Walaupun dia dok timbul, cuba lepo tempat sama. Kalau dia timbul, dok perlu tunggu upang jatuh. Mana lepo tu, jek-jek lalu, action lalu. Kamu baru nak casting kerapu celah batu. Namanya kapur ni mata kena peka lah, tengok. Tengok dia timbul mana. Ikan kunyit banyak tapi kecil-kecil. Oh, kapur tu tak mau makan. Kita telepon mana dia timbul tadi. Kali yang kedua dia timbul depan ni. Tengah depan ni. Frenzy Pak Mu. Alhamdulillah. Baru pula. Strike lagi. Alhamdulillah, strike lagi Pak Mu. Strike lagi. Ikan yang kepak ni, ikan yang kepak. Ikan apa ni? Oh, sedap dia tarik. Sebaik dia Pak Mu ketak sikit. Kalau longgor lagi, jauh lagi. Oh, terik lagi. Okey. Mana ikan? No, racok ni. Ikan apa ni? Tengok dulu sekali. Oh. Belanja bunyi dekat sikit. Oh, ikan kapur lagi. Siapa tak pernah rasa lagi tarik ikan kapur ataupun tak pernah rasa lagi makan ikan kapur, kena cuba. Dekat Pantai Tok Jember banyak ikan kapur. Akhirnya pun jumpa dah spot. Spot baru ikan kapur. Ni kasar sikit ni. Ni kasar sikit lagi. Ikan kapur yang keempat. Ikan kapur lagi. Jackpot Pak Mu. Terima kasih Taufik Noh. Itulah. Alhamdulillah lah rezeki. Alhamdulillah rezeki. Boleh ikan kapur pula hari ni. Sedap lah Pak Mu nak masak. Anak Pak Mu pun suka makan. Okey lah, kita hari ni boleh kutip banyak sikit sementara ada ni ikan kapur. Biasa gitu lah. Okey lah, kita sekejap. Mana ni? Dalam sikit. Pelayar bawa duk lah. Sekejap pun tengok. Kalau tak ada pelayar payah ni. Okey, ikan yang keempat. Ni ikan kapur yang keempat guys. Masih lagi pakai SP yang sama. Okey, jom kita simpan ikan. Saya boleh tahan ni. Itu dia. Penuh dah latong tu. Oh, patut ikan ni racok sebab cuaca start mendung tu. Dok panas mana tu. Ikan ni racok makan. Dia rasa gana bila awak kering tu. Macam ikan talang awak kering tu ke? Kita banyaklah lek saat ni. Strike pula. Strike lagi. Alhamdulillah, strike lagi Pak Mu. Strike lagi. Strike yang kelima dah. Strike yang kelima dah ni. Naik atas lah. Naik atas. Tu dia. Senang nak elok batu. Berapa ekor dah tu? 5 ekor termasuk ni 5 ekor Lek. Lek jumpa dah Lek. Dia main tempat hari tu Lek. Dia main tempat hari tu. Oh. Derek ni. Bercering. Bercering direct. Jarang-jarang orang buat strike seumur. Alhamdulillah rezeki hari ni. 2 hari dah kumpau. Hari ni dia bagi strike frenzy hari ni. Rezeki. Buat main dekat ombok orang ke laut Khabar lah. Kalau ngai dekat batak. Oh, tapi tak ada ombok ni. Tak ada ombok. Oh, ni kuat sikit ni. Oh, ada saiz Osh. Yang ni ada saiz.
Dekat dengan jabatan ke Pak duduk? Dekat. Dengan jabatan dah siap lagi. Okay, naik. Jadi ya. Alhamdulillah. Ikan yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Ikan yang kelima. Frenzy lagi hari ni. Rezeki, alhamdulillah rezeki. Rezeki Cik Mong. Alhamdulillah rezeki. Okay, tu dia. Jihit 0.5 gram. Dia nak jihit kecil. Hari tu pakai jihit 1 gram. Makan juga tapi dok kacau gini. Mana ikan orang timbul tadi? Tak mau timbul dah ke? Okay, untuk mari ngai ni Pok pakai jam murah je. Dekat bit nombor 1 tu ada jam tu. Pok mu masa motor yang cair tu boleh pakai tak? Yang cair boleh pakai tapi dia strike pula. Strike pula dah. Baru cakap. Macam lagi kasar je. Macam lagi kasar ni. Naik atas pula. Dok beleng duk situ. Ikan apa ada pula ikan timbul depan tu. Memang hari dia timbul. Tariklah nak pergi mana. Mantap Pak Mu, terima kasih Muhammad Alif Muhammad, terima kasih. Siapa yang bagi gift tu Pak Mu ucapkan terima kasih banyak-banyak dan semoga berkah rezeki lah. Dan siapa yang support Pak Mu beli dalam beg kuning tu, terima kasih banyak-banyak lah. Oi, tarik lagi. Ikan ni nak lari mana ni? Macam dia nak gikat batu. Come on lah, jangan gikat batu. Jangan pergi dekat batu. Pak Mu tak suka batu-batu ni. Okay, dekat dah. Oi, rapat dengan teritik ni. Oi, boleh tahan saya. Mana kohor lama kohor kasar? Kohor lama kohor kasar saya. Dia dah kasih hot timbul atas air tu, dia main sekawang. Dia main sekawang. Main sekawang tak mau. Tu dia. Kita kutip selagi ikan ni ada kita kutip. Tapi si Pak Mu khabar, ikan ni sedap isi dia. Memang sedap isi dia. Sekejap Oh, besar. Patut sedap sangat dia tarik. Besar punya. Dekat jeti dengan sini lagi besar. Mana payah nak cabut Payah pula nak cabut. Baru boleh cabut. Besar lah. Ni besar. Tengok. Hook 0.8 gram. Bukan 0.5 silap. 0.8 gram. Dok muat bekas. Tanya lagi lah. Kena beli bekas besar sikit lepas ni. Okay. Kena zip takut jatuh ikan. Dah lah tali duk bawa. Tali untuk bekas tu. Cuaca mendung lagi gacok rupanya. Okey lah, ni salah satu tip lah. Ikan ni bila cuaca mendung lagi gacok. Jom kita cari strike lagi. Tak ada dah habis ni. Rasanya boleh dah kot slow-slow bersurai. Bersurai. Belah mana tu boh? Ni dekat dengan dapur patah. Kalau bagi dapur patah main belah luar. Macam ni je. Kadang-kadang ebek pun ada. Toh strike tau. Tu dia ada. Strike dah. Kita bakar lalu. Dia main depan tu je, lepas belah kiri. Tengah, lepas situ je. Sebab belah ni lepas tak ada. Tak tahu, lain main belah tu pula. Color dia bakar? Color glitter gold. Clear glitter gold. Naik semua bakar ni. Okey, strike. Yang ke-7 rasanya. Yang ke-7 ke yang ke-6. Sekejap kita nak ikan tu. Alhamdulillah. Saya ni lah. Boleh dah layang. Kapur sedap becuk. Okey, strike. Apollo kita bukan pakai SP. Pakai SP. Okey. Pukul 10 kita balik lalu. Alhamdulillah boleh tahan saya.
Kapur kalau pakai set ajing memang sedap layang. Memang sedap layang. Kalau pakai set kasar tak sedap mana layang. Kalau set kasar kena cari kapur kasar kan. Okey, itu dia ikan kapur ataupun small spotted duckfish. Duckfish saya mu. Okey, simpan dulu ikan. Tak penuh lagi tong ni. Tong tak penuh lagi. Walaupun tak penuh tapi hampir penuh. Jom kita cari lagi strike sebelum balik ni. Penuhkan dulu. Boleh buat lauk. Alang-alang kayak gini nak siang ikan yang ada dah tu. Okey Cik Mung, alhamdulillah. Hari ni Pak Muda kumpar macam Cik Mung tengok tadi dah start tadi. Alhamdulillah, jom tengok ikan. Tu dia. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ekor semuanya ikan kapur ataupun small spotted duckfish. Betul dah kot nama dia tu. Cik Mung kalau nak ikan kapur cuba pakai SP ni. SP besar ni SP besar ni dan juga GH besar ni 0.8 gram. InsyaAllah lah lagi senang strike pakai SP ni. Jadi siapa nak teram mari dekat Patah Tok Jembar, insyaAllah lah. Ikan ni banyak dekat Patah Tok Jembar.